Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton PJTV di mana sahaja anda berada. Hari ini kami sangat teruja kerana dapat membawakan satu sesi podcast. Bersama kita hari ini ialah Yang Berusaha Encik Sapuan bin Haji Rabahi, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, dan Puan Haja Azarina binti Alias. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Pegawai Pendidikan Daerah Kinta Utara. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sebelum kita mulakan, Tuan, bagaimana suasana mesyuarat sebentar tadi? Adakah ada perkara menarik yang boleh dikongsikan bersama kami dan para penonton di luar sana? Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat berjumpa dengan tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar warga PPD Kinta Utara seramai 166 orang bagi menyatakan hasrat Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk menggerakkan reformasi pendidikan di peringkat negeri Perak ini. Baik Tuan, tema kita hari ini ialah reformasi pendidikan pemangkin generasi madani. Dalam konteks ini, apakah pandangan Tuan terhadap tema tersebut? Pada saya, tema tersebut merupakan satu tema yang sangat bermakna kerana reformasi pendidikan adalah perkara yang dituntut kepada warga pendidikan agar generasi madani yang kita nak bimbing, kita nak perkembangkan adalah nilai berkaitan dengan nilai akhlak, adab dan integriti, dan pastinya reformasi ini adalah satu keperluan yang sangat penting. Baik. Soalan seterusnya dari saya. Pendidikan yang berkualiti tentunya memerlukan kepimpinan yang efektif. Dalam hal ini, apakah harapan Tuan terhadap kepimpinan pengetua dan guru besar PGB Kinta Utara dalam merealisasikan reformasi kecemerlangan pendidikan di negeri Perak? Saya mengharapkan kepada pengetua guru besar di Kinta Utara ini dalam merealisasikan reformasi kecemerlangan pendidikan negeri Perak ini dengan memahami, melaksana dan menghayati dan boleh melaksanakan reformasi pendidikan ini sebagai satu entiti yang besar dalam meletakkan keutamaan, boleh melakukan penyelarasan dan menunjukkan ciri-ciri kebersamaan sebagai satu entiti yang besar, satu negeri yang besar di mana murid-muridnya pun ramai. Kita mengharapkan dengan reformasi ini dapat mempercepatkan potensi bagi memastikan bahawa setiap daripada murid-murid kita dapat kita angkat potensi mereka, seterusnya menyelami denyut nadi dan degup jantung mereka. Tuan, sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin Tuan ada pesanan khas kepada warga pendidikan, khususnya para guru dan pelajar dalam menghadapi cabaran serta peluang yang datang bersama reformasi pendidikan ini. Okey, saya menyeru kepada seluruh warga pendidikan, baik kepada tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar, kepada guru-guru, juga kepada murid-murid, ya, agar kita bersama, ya, kita angkat martabat pendidikan di Perak ini supaya elemen one-third height yang kita impikan itu dapat kita jayakan secara bersama dan dalam bentuk tindakan bagi memastikan bahawa mereformasikan sekolah ini adalah satu tindakan yang mesti dan perlu dilaksanakan dalam konteks kita di negeri Perak. Terima kasih banyak, Tuan, atas perkongsian yang sangat berharga hari ini. Kami berharap segala aspirasi dan usaha yang telah dibincangkan dapat direalisasikan demi kecemerlangan pendidikan negeri Perak. Dengan itu, sesi podcast kita hari ini tamat. Teruskan mengikuti PJTV Production di saluran YouTube untuk lebih banyak perkongsian menarik dan bermanfaat. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Bye.